Okey, baiklah cikgu pun dah sampai. Jadi eloklah kalau kita mulakan sesi kita. Jadi minda muda teknologi cerdas mengubah wajah pendidikan masa kini. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Sharifah Nurin Hanisah binti Said Zulkifli dan bersama saya Liu Ziqing, Nur Farisha binti Roslan serta Siti Nur Hazirah binti Muhammad Halimi. Kami merupakan pelajar dari Universiti Pendidikan Sultan Idris dan mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Fizik. Jadi, bersama saya hari ini ialah seorang guru muda yang sangat berdedikasi, bersemangat dan inovatif dalam dunia pendidikan moden iaitu Cikgu Sharifah Nur Hidayah binti Said Zulkifli daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Cyberjaya. Assalamualaikum cikgu, selamat pagi. Cikgu tak ni. Kami tak dengar, cikgu tak mute. Cikgu tak mute lagi. Okey, minta maaf. Tak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Boleh dengar jelas tak suara cikgu? Boleh, alhamdulillah boleh cikgu. Alhamdulillah. Okey. Jadi, pada pagi ini juga kami sangatlah berbesar hati dan berasa sangat berbangga kerana dapat menjemput seorang pendidik muda yang semakin menyelah dalam dunia pendidikan. Terima kasih Cikgu Sharifah kerana sudi meluangkan masa untuk ditemu ramah oleh kami hari ini. Sebelum kita mulakan, izinkan kami untuk merekod sesi wawancara ini bagi tujuan pembelajaran dan dokumentasi. Okey cikgu. Baiklah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, mari kita mulakan sesi wawancara ini dengan memperkenalkan diri Cikgu Sharifah Nur Hidayah dengan lebih dekat lagi. Dipersilakan untuk Hazirah. Okey, jadi cikgu, bolehkah cikgu ceritakan sedikit tentang latar belakang cikgu? Terima kasih atas soalan tersebut. Okey, pertamanya Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menjemput cikgu untuk diwawancara pada pagi ini. Latar belakang cikgu sebenarnya cikgu bermula daripada UPSI juga seperti anda semua. Cikgu mengambil jurusan Diploma Sains selama 2 tahun, kemudian melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda pendidikan kimia dengan kepujian. Dan seterusnya dipostingkan ke sekolah. Kerana kalau boleh cikgu cakap lah, sebenarnya cikgu amat berbesar hati dan berbangga kerana cikgu dapat memberi sesuatu kepada pelajar-pelajar di UPSI kerana cikgu juga merupakan seorang alumni. Oh begitu. Jadi saya nak tahu juga perjalanan pendidikan cikgu hingga menjadi seorang pendidik di SMK Cyberjaya. Perjalanan cikgu tidaklah begitu mudah kerana setelah cikgu bergraduasi pada tahun 2020, seperti yang kita tahu COVID pun melanda. Jadi tiada pengambilan guru selama 2 tahun. Apa yang berlaku adalah kami graduan pendidikan pada masa itu harus bersaing dengan bukan sahaja sesama graduan pendidikan, tetapi turut bersaing dengan graduan-graduan atau bukan graduan, dengan orang yang dah mempunyai pengalaman bekerja yang lama pula tu. Jadi akhirnya berjayalah cikgu dipostingkan pada tahun 2022 dan alhamdulillah lah cikgu amat berbangga dan bersyukur atas peluang yang diberikan. Oh, rupanya cikgu pun merupakan anak kandung Sulu Budiman. Kalau boleh kami tahu apakah yang mendorong cikgu untuk menjadi seorang cikgu? Terima kasih atas soalan yang penuh nostalgia. Sebenarnya cikgu bukanlah bercita-cita nak menjadi seorang guru, tetapi minat itu sebenarnya datang apabila cikgu menjalani latihan praktikum di Sekolah Menengah Kebangsaan Teluk Panglima Asam Kumbang, Taiping. Selepas ini cikgu akan address sekolah tu sebagai SMK Teluk Panglima sajalah ya. Jadi apabila cikgu menjalani latihan praktikum di sana, cikgu lihat cikgu-cikgu di sana, guru-guru di sana sangat committed. Mereka committed menyediakan BBM untuk anak murid mereka. Mereka menyediakan ABM untuk anak murid mereka. Mereka bersungguh-sungguh menyediakan pedagogi yang pelbagai untuk anak-anak murid mereka. Jadi cikgu kira usaha mereka ini
Walaupun kadang-kadang cikgu tengok murid-muridnya macam acuh tak acuh je, tapi tak pernah mematahkan semangat guru-guru di Taiping itu untuk terus berusaha lebih-lebih demi memastikan murid-murid mereka mendapat pengalaman atau pembelajaran yang bermakna di sekolah. Jadi pada masa itu kan cikgu tengok, oh macam ni rupanya seorang guru. Jadi pada masa itu cikgu secara tidak sedar rupanya telah menanam tekad pada diri cikgu sendiri. Kalaulah berjaya dipostingkan sebagai seorang guru, saya juga nak menjadi guru hebat seperti ini nanti, insya-Allah. Jadi itulah sebenarnya cikgu punya dorongan. Faham-faham semangat guru-guru di sekolah praktikal yang sangat bergigih dan berusaha telah memberi inspirasi kepada cikgu supaya terus menjadi seorang guru. Terima kasih cikgu, jawapan cikgu pun sangat memberi inspirasi dan menunjukkan semangat cikgu yang tinggi kepada kami. Sama-sama, insya-Allah. Baiklah cikgu, jadi cikgu, selama cikgu mengajar 3 tahun di SMK Cyberjaya, apakah pencapaian-pencapaian yang cikgu telah perolehi selama cikgu berkhidmat? Sebenarnya kalau nak dibandingkan pencapaian cikgu dengan guru-guru lain, taklah begitu banyak, tetapi adalah sedikit sebanyak benda yang cikgu boleh kongsikan lah. Berkenaan dengan pencapaian cikgu selama 3 tahun ini, selain terlibat dalam aktiviti-aktiviti di sekolah lah, contoh jawatan-jawatan di sekolah seperti pengerusi STEM sekolah, cikgu juga merupakan ketua guru pengawas percubaan pusat sumber, cikgu juga merupakan jurulatih KRS peringkat daerah Sepang, cikgu juga merupakan guru kelas, merupakan guru unit relief, merupakan guru kantin, banyak tugasan-tugasan lain selain daripada sekolah adalah pencapaian dalam bidang luar sekolah, iaitu yang cikgu rasa personally lah membanggakan adalah cikgu terlibat dalam wawancara dengan Penang Science Cluster PSC kerana cikgu telah menjalankan ataupun mengajar subjek teknologi AI yang digarap sendiri silibusnya oleh Raspberry Pi. Raspberry Pi adalah syarikat AI yang berpangkalan di UK. Jadi hasil ataupun rentetan daripada cikgu menjalankan kelas itu, cikgu dipanggil untuk wawancara lah oleh PSC. Selain itu, pencapaian lain adalah cikgu telah menjalankan kolaborasi bersama dengan AMP Corporation untuk sama-sama menjayakan satu pertandingan iaitu Generative AI Challenge, di mana dalam pertandingan ni cikgu menghantar 2 pasukan dan pihak penganjur telah memberikan kami wakil daripada AMP, iaitu wakil itu adalah engineer AMP sendiri untuk membantu murid-murid ini menyelesaikan tugasan. Jadi cikgu kira pada masa itu amat betul lah untuk murid-murid ni, kerana bukan sahaja mereka mendapat pengalaman untuk menyelesaikan masalah, tetapi mereka juga mendapat satu ilmu, kemahiran baru yang betul-betul digunakan oleh engineer sendiri. Yang ketiga adalah apabila cikgu diberikan peluang untuk berkongsi di pentas antarabangsa, iaitu semasa di event BET Asia 2025 baru-baru inilah. Tajuk cikgu pada ketika itu adalah Empowering Students with AI Literacy and Educators Experience. Pada ketika itu cikgu agak mencabar diri lah, kerana wawancara atau bukan, perkongsian itu perlu dijalankan dalam bahasa Inggeris secara bersemuka. Jadi cikgu agak lega lah apabila wawancara kita pada hari ini dalam bahasa Melayu. Jadi banyaklah cikgu boleh olah. Itu saja. Wah, hebatnya cikgu punya pencapaian. Terdapat banyak jawatan yang cikgu sandang di sekolah dan juga terdapat banyak pencapaian di bidang luar sekolah, iaitu PAC, AMT dan juga FED Asia. Saya sangat kagum dengan cikgu. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan juga baru-baru ini di peringkat sekolah ada menjalankan hari apresiasi, di mana hari untuk menghargai guru dan murid yang keluarlah untuk dalam bidang kurikulum. Alhamdulillah cikgu telah mendapat pengiktirafan ataupun penghargaan daripada pihak sekolah dengan merangkul 4 anugerah, iaitu anugerah guru STEM paling aktif, anugerah guru inovasi, anugerah guru citra Sasiah Lestari dan juga anugerah pencapaian peringkat antarabangsa.
tahniah cikgu. Dapatkan ungkapan sangat-sangatlah banyak cikgu. Sangat terimpresi. Alhamdulillah, terima kasih. Cikgu saya pun sangatlah macam wow. Memang wow lah, orang cakap kalau saja cikgu 3 tahun menjadi seorang pendidik, tapi pencapaian dan experience cikgu boleh cakap memang sangatlah luas. Jadi saya juga ingin ucapkan tahniah kepada cikgu kerana berjaya mendapatkan pencapaian tersebut dalam masa 3 tahun ini. Walaupun cikgu masih baru kan dalam dunia pendidikan, cikgu telah berjaya mencapai banyak pencapaian-pencapaian ini. Jadi kami nak juga tahu kalau cikgu sudi kongsikan apa sebenarnya yang mendorong cikgu untuk mencapai pencapaian ini. Baik, terima kasih banyak atas pujian dan penghargaan. InsyaAllah you all pun nanti akan menjadi lebih baik lagi. Perkara yang mendorong cikgu untuk mencapai kejayaan ini, sebenarnya walaupun jika nak dibandingkan dengan guru lain lah, pencapaian cikgu ni tak adalah seberapa. Cuma walaupun tak seberapa, nak mencapai ke tahap itu memerlukan tekad lah. Dan kalau cikgu tak berpegang pada tekad ini, mungkin cikgu pun akan putus asa. Tekad yang cikgu sebutkan adalah untuk memberi pengalaman yang berharga dan bermakna kepada murid-murid cikgu. Pengalaman yang cikgu maksudkan ini bukan sahaja untuk melengkapkan, equip diri murid-murid dengan pengetahuan dalam bilik darjah, tetapi penting untuk menyediakan mereka dengan pengetahuan dan kemahiran yang amat diperlukan dalam dunia pekerjaan nanti. Contoh soft skill biasa yang perlu untuk dunia pekerjaan. Jadi berbekalkan tekad itulah, cikgu sedikit demi sedikit menambah ilmu, sedikit demi sedikit belajar, bertanya dengan guru-guru yang lebih pakar untuk merealisasikan tekad cikgu ini. Doakanlah cikgu supaya sentiasa konsisten dan bersemangat lah, insyaAllah. InsyaAllah kita orang doakan cikgu semoga sentiasa ada semangat tu dalam diri cikgu, dan saya memang yakinlah cikgu mesti ada punya. Lihat cikgu berdedikasi sangat, insyaAllah. Jadi terima kasih juga cikgu atas perkongsian yang sangat buka mata tadi. Jelas sekali bahawa semangat cikgu untuk terus belajar, berinovasi menjadi faktor utama kejayaan cikgu dalam tempoh yang singkat ini. Kami benar-benar kagum kerana cikgu masih berharu kan dalam bidang pendidikan, tapi itu bukan satu penghalang lah untuk cikgu jadi berani mencuba pendekatan-pendekatan moden dan teknologi yang memberi manfaat besar kepada pelajar-pelajar cikgu. Jadi perkongsian ini boleh saya katakan sangat memberi inspirasi kepada kami yang akan menjadi seorang bakal guru muda juga. Terima kasih cikgu. InsyaAllah. Kita teruskan dengan Hazirah, soalan seterusnya. Okey, baik. Cikgu, selama 3 tahun cikgu mengajar di sekolah, saya nak tahu juga apakah cabaran yang pernah cikgu hadapi sebagai guru baharu? Terima kasih atas soalan yang sangat bagus. Berdasarkan pengalaman sendiri sajalah ya, cikgu berkongsi. Cabaran sebagai guru baharu, mula-mula mestilah ini biasanya lah kita akan dianggap sebagai pakar IT, pakar ekonomi. Jadi seringkalilah guru-guru muda atau guru-guru baharu ini dianggap mahir menggunakan pelbagai bidang IT, mahir mengendalikan gadget, mahir mengendalikan platform. Jadi seringkali jugalah tugasan-tugasan berkaitan IT, menjaga data murid dan sebagainya diberikan kepada guru-guru yang baharu. Kemudian cabaran kedua cikgu fikir adalah tentang kecenderungan memberi tugasan yang macam agak banyak kepada guru-guru yang baharu ini, kerana pada persepsi pihak sekolah guru baharu muda, guru baharu bersemangat, guru baharu boleh. Jadi kecenderungan mereka memberikan banyak tugasan kepada guru-guru baharu lah. Itulah boleh cikgu katakan antara cabaran sebagai guru baharu. Okey cikgu, saya nak tahu juga bagaimana cikgu atasi cabaran-cabaran itu. Baik, soalan yang bagus. Macam mana cikgu atasi cabaran tersebut? Okey, sebenarnya apabila kita ditempatkan di sekolah, paling penting untuk kita mengamalkan komunikasi yang telus, yang terbuka. Jangan takut untuk berkata, minta maaf cikgu, saya pun tak tahu. Jangan takut untuk berkata begitu. Tapi
Janganlah semata-mata orang bagi tugas je, minta maaf cikgu, saya tak tahu. Itu tak boleh lah. Kenalah usaha dulu. Dan kalau memang tak dapat, jumpalah dengan pihak pentadbiran, jumpa dengan pihak cikgu yang lebih senior. Maklumkan bahawa cikgu, saya perlukan mentor. Saya boleh buat cikgu bagi, tapi saya perlukan mentor. Ataupun kalau cikgu bagi saya pergi kursus ataupun tambah pengetahuan saya, insyaAllah saya boleh lakukan. Biasanya penerimaan positif daripada pihak sekolah dan mereka pun akan mendapat orang kata mereka akan dapat info lah macam cikgu baru ni dia tahu apa yang dia boleh buat dan dia tahu setakat mana limit dia dan dia willing untuk belajar lagi. Itu cikgu rasa paling penting lah. Pertama, komunikasi yang telus dan berkesan. Yang kedua, cikgu rasa cara cikgu mengatasinya adalah apabila diberikan kerja yang banyak kan, kita cuba untuk mengurus masa kita dan cuba untuk melaksanakan tugasan tersebut. Jika ada masalah, terus berhubung dengan guru yang senior, berhubung dengan guru yang lebih berpengalaman. Setidaknya kita mencuba dengan sebaik mungkin. Itulah pada pendapat cikgu. Okay, cikgu. Saya komunikasi terbuka, telus dan berkesan juga mengurus masa dengan baik. Jadi bagi saya perkongsian ini sangat memberi inspirasi jugalah kepada kami kerana ia menunjukkan bahawa cabaran ini sebenarnya bukanlah penghalang tetapi peluang untuk menjadi guru yang lebih kuat dan lebih berkualiti. Betul. Okey, baik. Cikgu, saya nak tanya, pada pendapat cikgu, apakah peranan seorang guru baharu di sekolah? Kerana setiap guru kan di sekolah ada peranan masing-masing. Oleh itu, saya ingin tahu pada pendapat cikgu, apakah peranan seorang guru baharu di sekolah? Terima kasih atas soalan yang bernas. Sebenarnya peranan guru baharu di sekolah ni dinamiknya luas. Tidak terhad kepada hanya dalam bilik darjah sahaja. Kerana apabila kita ni guru baru posting di sekolah, orang kan akan menganggap kita sebagai pakar IT, pakar ekonomi kan. Jadi sebenarnya kita juga mempunyai tanggungjawab terhadap itu. Kerana betul lah, kita mempunyai pengetahuan teknologi dalam pendidikan yang segar. Kita mempunyai pengetahuan menguruskan pedagogi yang terbaik yang masih baru saja kita belajar daripada universiti. Jadi sebenarnya adalah satu tanggungjawab pada guru-guru baharu untuk menjadi ejen transformasi kepada bilik darjah masing-masing. Jadi apabila guru baharu posting, murid-murid yang dah sedia ada ni dapat merasai pengalaman PAK 21, dapat merasai pedagogi terbeza yang bagus yang dijalankan oleh guru-guru yang baharu. Jadi hal ini akan menjadikan mereka, murid-murid kita seperti macam ada nafas segar, fresh start untuk murid-murid. Cikgu-cikgu pun fresh, murid-murid pun fresh. Yang kedua, peranan guru baharu ni cikgu rasa adalah sebagai link ataupun jambatan digital. Kenapa? Kita bukan sahaja equip students kita dengan kemahiran PAK 21, menyediakan mereka dengan pengalaman pembelajaran PAK 21 yang berkesan, yang bermakna. Tapi kita juga secara tak langsung dan tak bertauliah menjadi ejen pengajar, tenaga pengajar tak bertauliah kepada guru-guru senior kita. Janganlah terkejut, janganlah macam awkward bila guru-guru senior tu datang, adik-adik ni macam mana nak buka ni, nak buka tu, sistem tak tahu. Kita kena merendah diri, merendah hati, ajar juga guru-guru yang senior. Itulah antara tugas dan peranan guru-guru baharu. Bukan saja terhad dalam bilik darjah tetapi turut berada di luar bilik darjah. Faham sekali. Terima kasih cikgu atas penjelasan yang sangat jelas mengenai peranan seorang guru baharu di sekolah. Apa yang cikgu berkongsi tadi benar-benar membantu kami memahami bahawa guru muda bukan sahaja datang untuk mengajar di bilik darjah tetapi sebagai ejen transformasi di bilik darjah jambatan digital, iaitu sebagai macam pengajar kepada cikgu senior untuk penggunaan gadget-gadget yang semakin bercanggih ini. Betul. Jika tidak keberatan, bolehkah cikgu ceritakan sedikit tentang proses cikgu melibatkan diri dalam bidang STEM? Saya percaya pengalaman tersebut pasti memberikan gambaran yang lebih jelas kepada kami sebagai pakar guru.
Boleh, insyaAllah. Sebenarnya pelibatan cikgu dalam bidang STEM ni bukanlah kata secara tidak disengajakan, bukan. Sebenarnya cikgu memang mencari peluang dan kebetulan pada ketika itu ada pertandingan National Robotic Challenge atau singkatannya NRC. Cikgu pun menghadiri taklimat NRC dan cikgu rasa berminat untuk menghantar pasukan daripada sekolah cikgu ke pertandingan tersebut. Setelah itu cikgu cepat-cepat buat kertas kerja ringkas ataupun kertas cadangan kepada pihak pentadbiran dan alhamdulillah kertas cadangan cikgu diterima dan pihak sekolah meluluskan bajet untuk membeli 2 buah robot. Jadi itu adalah momen-momen awal permulaan pelibatan cikgu dalam STEM. Seterusnya selepas daripada pertandingan tersebut, cikgu pun equip lah. Cikgu pun banyak menyertai webinar, seminar ataupun perkongsian untuk memajukan pengetahuan cikgu. Sebab cikgu dah nampak dah macam STEM seronok. Jadi takkanlah kita nak berada di takut lama je. Cikgu pun banyaklah join seminar, terutamanya berkaitan AI lah. Sampai akhirnya cikgu join satu seminar daripada Penang Science Cluster tentang teknologi AI. Cikgu pun bertanggungjawab untuk mengajar 3 buah kelas iaitu seramai sekurangnya 90 orang untuk subjek teknologi AI sahaja. Dalam subjek itu cikgu ajarkan tentang etika penggunaan AI, cara mengesan bias dalam AI, semua teknikal tau. Jadi daripada itu pula, rentetan daripada itu juga cikgu dipilih untuk menjadi salah seorang guru yang diwawancara oleh Penang Science Culture dengan kerjasama Raspberry Pi. Sejak itulah permulaan kerjaya permulaan pelibatan cikgu dalam bidang STEM. Faham daripada pertandingan robotik, menghadiri taklimat, menghantar pasukan, berbincang dengan pentadbiran sekolah dan sebagainya telah melibatkan cikgu secara aktif dalam bidang-bidang STEM ini. Daripada penjelasan cikgu, saya rasa jelaslah bahawa STEM ini membuka peluang kepada guru-guru untuk mencuba teknologi dan pendekatan yang baharu. Betul. Tepat sekali. Seterusnya, bolehkah cikgu kongsikan kepada kami apakah sifat-sifat yang tidak sepatutnya ada pada seorang guru-guru terutamanya pada era pendidikan masa kini? Maaf cikgu. Okey. Terima kasih banyak atas soalan yang bagus itu. Sikap-sikap yang perlu dielakkan. Nak cakap elak tu macam takut sangat. Cikgu cakaplah sikap-sikap yang nak cakap sikap tidak sepatutnya ada tu, tak sepatutnya tu macam takut sangat kan. Cikgu cakaplah sikap yang perlu dielakkan lah. Elakkan. Kalau ada, kena transformkan sikap itu Okey, yang pertamanya cikgu rasa sikap enggan menerima bimbingan. Kita tahu cikgu baru kan, fresh from oven. Ovennya universiti lah. Jadi maklumat tu baharu, maklumat tu terkini. Jadi tak nak terima perkongsian ataupun teguran daripada guru-guru senior, tak nak terima. Bagi dia je yang paling tahu teknologi. Itu tak boleh. Sikap enggan menerima bimbingan itu sebenarnya sikap yang paling perlu dielakkan lah bagi guru-guru baharu khususnya. Yang kedua, sikap kebergantungan berlebihan kepada gadget ataupun kita panggil gadget centric. Maksudnya guru baharu yang posting ni dia kalau boleh bilik darjah semua nak kena ada projektor. Tak ada projektor saya tak boleh bekerja. Kalau boleh certain tempat kena ada smart screen. Kalau tak saya tak reti nak mengajar. Tu tak boleh lah. Sebab kalau di universiti memang semua universiti dilengkapi dengan utility yang canggih, yang berfungsi. Tapi bila di sekolah, situasinya berbeza. Jadi apa yang kita boleh buat, jika berlaku kekangan kepada diri kita cubalah olah menggunakan pendekatan yang lain. Kita kan sentiasa ada cara ataupun cara pembelajaran yang tak perlu pun menggunakan projektor. Tetapi kalau ada memang membantulah. Cumanya kalau dalam situasi kita tu kena sesuaikan. Jangan terlalu memandang kepada gadget sahaja. Yang ketiga, sifat yang cikgu rasa perlu dielakkan adalah sikap untuk membuktikan diri. Yang ini macam boleh jadi bagus tapi kalau salah guna boleh memakan diri. Contoh,
orang tak bagi, siap minta lagi, cikgu saya nak jadi guru pengawas, cikgu saya nak jadi guru ketua rumah sukan, cikgu minta semua tugasan untuk membuktikan bahawa dialah yang paling bagus, dialah yang terpaling tahu buat kerja. Jangan macam tu, sebab akhirnya sikap-sikap ini akan merugikan diri sendiri. Nanti kerja-kerja yang kita minta, kerja-kerja yang kita sepatutnya dapat buat dengan baik akan jadi tunggang langgang dan akan memberi persepsi yang kurang baiklah kepada kita pada akhirnya. Itulah antara sikap-sikap yang cikgu rasa perlulah dielakkan, lebih-lebih lagi pada guru-guru baharu. Saya bersetuju ketiga-tiga sifat ini boleh menyusahkan pelbagai pihak terutamanya pihak sekolah. Tiga-tiga sifat ini iaitu enggan menerima bimbingan, gadget center dan yang terakhir terlebih aktif untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain lah. Ini tidak baguslah untuk guru-guru pada era pendidikan masa kini. Baiklah cikgu, seterusnya apakah inovasi atau pembaharuan yang boleh dilakukan seorang guru baru di sekolah pada era zaman digital pada masa kini? Terima kasih untuk soalan tersebut. Cikgu rasa inovasi dan pembaharuan yang boleh dilakukan oleh seorang guru baharu sebenarnya bergantung kepada lokasi dan kesediaan murid masing-masing. Kerana setiap sekolah tidak sama dan kesediaan murid juga tidak sama. Boleh jadi murid pedalaman, kalau kita nak bercerita atau menggunakan teknologi yang terlalu advance, mereka pun macam blur kan. Jadi teknologi atau pendekatan yang digunakan itu perlulah bersesuaian dengan kesediaan murid-murid kita sendiri. Kerana apa sahaja jenis inovasi ataupun apa sahaja jenis pembaruan yang kita ingin lakukan adalah perlu berteraskan murid, kerana mereka lah klien kita, iaitu murid-murid kita. Yang cikgu boleh katakan, asalkan dia boleh membentuk satu pembelajaran bermakna. Maksud pembelajaran bermakna adalah bukan sahaja murid itu mendapat pengetahuan dari silibus, tetapi murid itu mampu mengaplikasikan atau mampu menginovasi maklumat yang mereka perolehi dalam bilik darjah ke dunia yang sebenar. Itulah bagi pendapat cikgu tentang inovasi dan pembaharuan. Betul cikgu, saya rasa inovasi dan pembaharuan yang cikgu beritahukan tadi adalah disebabkan perubahan masa teknologi yang semakin baik dan semakin maju di negara kita ni. Terima kasih Farisha atas soalan tadi. Terima kasih juga cikgu. Jadi kita nak teruskan lagi sesi kita. Saya nak jugalah tahu kan pendapat dan pandangan cikgu. Kita pun sedia maklum yang cikgu adalah seorang guru muda dan telah mendapat latihan awal mengenai teknologi sewaktu di universiti lagi. Jadi sebenarnya apa pendapat dan pandangan cikgu mengenai penggunaan teknologi di sekolah? Itu yang kami nak tahu. Okey, silakan cikgu. Okey, terima kasih banyak atas soalan tersebut. Sebenarnya pendapat cikgu mengenai penggunaan teknologi di sekolah ni sebenarnya teknologi macam satu kemestian, bukan sebagai satu pilihan. Contohlah kalaulah sekolah itu ada rezeki, ada bahan-bahan, projektor ada, jadi cikgu tu macam tak sepatutnya memilih lah, nak pakai projektor ke tidak hari ni, macam itulah kan. Contoh. Kenapa cikgu kata satu kemestian bukan pilihan? Kerana sebenarnya penggunaan teknologi ini dapat menjadi pemangkin ataupun you all familiar dengan perkataan catalyst. Dapat jadi catalyst kepada pembelajaran. Bayangkan kita dalam situasi di sekolah, masa yang singkat dengan aktiviti luar yang pelbagai. Jadi kita kena habiskan silibus dan ataupun pastikan murid kita dapat objektif pembelajaran dalam masa yang ditetapkan. Jadi macam mana kita nak buat semua benda ini kalau tidak berpandukan atau menggunakan teknologi yang disediakan. Yang kedua, saya rasa kepentingan penggunaan teknologi adalah membolehkan guru-guru menjalankan pembelajaran secara terbeza dengan lebih bagus dan efisien. Seperti kita tahu di sekolah sekarang ada PBD, iaitu pentaksiran bilik darjah.
PBD ini dinilai berdasarkan setiap individu. Jadi macam mana cara cikgu nak menilai murid-murid kalau pendekatan pembelajaran murid-murid berbeza? Jadi salah satu cara adalah cikgu boleh menggunakan pelbagai pedagogi dan juga menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Dengan cara ini kita dapat trace murid-murid yang ada favor dalam certain types of learning. Okay. Yang ketiga yang paling penting adalah sebenarnya apabila kita integrasikan teknologi atau kita menggunakan teknologi dalam PDPC kita, sebenarnya kita secara tak langsung menyediakan murid-murid kita kepada pengalaman ataupun kemahiran insaniah, soft skill yang diperlukan untuk bekerja, yang diperlukan di dunia luar nanti. Jadi mereka ini dah equip dengan pengetahuan-pengetahuan asas. Jadi murid-murid ni bila pergi ke luar, mereka lebih bersedia, lebih yakin, dia orang tahu cara menyelesaikan masalah yang terbaik dan sebagainya. Bagi cikgu ini sebenarnya adalah salah satu kepentingan utama lah dalam penggunaan teknologi di sekolah. Tambahan pula, dinamik setiap murid berbeza, keluarga mereka berbeza. Kita tak tahu cabaran yang dihadapi di rumah dan sebagainya. Jadi apabila kita memperkenalkan teknologi itu di sekolah, walaupun prosesnya memang leceh sikit pada mulanya, tetapi insya-Allah murid yang mungkin kurang berkemampuan, kurang pengetahuan tentang certain teknologi, mendapat orang kata apa, familiarize dengan teknologi tersebut. Itu sahajalah bagi pendapat cikgu. Baik cikgu, sebelum saya teruskan, boleh saya tahu suara saya jelas ke sekarang ni? Jelas. Suara cikgu jelas tak? Cikgu, suara cikgu jelas. Cikgu, saya risau sebab cuaca dekat sini agak macam nak hujan pula. Jadi saya tanya sikit, maaf ya. Jadi Tak apa. Saya faham yang pada pendapat cikgu, teknologi ni amat penting lah kan. Saya pun sangat setuju yang betapa penting teknologi dalam pembelajaran, sebab ia menjadi satu kunci juga kepada pembelajaran yang lebih kreatif dan interaktif. Betul. Jadi, betul. Seperti macam yang kita tengah buat sekarang kan. Murid-murid semua boleh belajar melalui talian saja dan cikgu pun berkongsi. Jadi itu dah menyebabkan murid-murid dapat pengalaman daripada cikgu sendiri, sementara murid-murid berada di mana-mana sajalah murid-murid berada tu, para pelajar berada tu kan. Betul sekali. Jadi kita akan teruskan dengan Hazirah dengan soalan seterusnya. Okey cikgu, jadi saya ingin tahu apakah teknologi yang sentiasa cikgu gunakan di dalam kelas sewaktu pembelajaran ataupun di luar pembelajaran? Okey, terima kasih banyak atas soalan yang amat menarik. Cikgu di BED Asia pun ditanya mengenai teknologi ini. Kebanyakannya memang nak tahulah teknologi apa yang boleh diimplementasikan dalam kelas. Sebab cikgu faham, tak semua teknologi kita boleh gunakan ataupun at least kita kena buat sedikit penyesuaian lah bergantung kepada kesediaan murid-murid kita. Macam cikgu biasa menggunakan, cikgu akan sebutkan tools contoh Notebook LM untuk cikgu buat peteminda dan juga slides dengan video, dengan audio, slides dengan audio. Jadi bukannya cikgu hanya menggunakan tools ini untuk mengajar, tetapi cikgu menggalakkan murid cikgu untuk menggunakan tools ini. Contoh, cikgu akan bagi mereka task dan akan bagi mereka spesifik tools untuk mereka guna. Contoh Notebook LM. Jadi dengan cara ini mereka akan dapat idea atau gambaran lah macam mana, oh macam ni rupanya buat peteminda yang berkesan. Selain daripada tu, cikgu juga menggunakan Gemini Edu. Dekat situ cikgu suka untuk generate storybook. Biasanya cikgu akan gunakan storybook ini dalam kelas. Cikgu suruh mereka cari point dalam cerita itulah. Ketiga, cikgu biasa menggunakan Canva dan ini pun selalu ditugaskan kepada murid-murid lah untuk buat slides. Dan disebabkan cikgu mengajar subjek sains dan sejarah untuk tingkatan 1 dan 2, cikgu juga menggunakan Parisian Fed Colorado apabila cikgu ingin menunjukkan simulasi eksperimen. Kerana tak semua murid ada dalam kelas kan waktu eksperimen dijalankan. Mungkin mereka menyertai aktiviti luar. Jadi murid-murid yang tak ada dalam kelas especially ataupun yang tidak hadir, mereka boleh menjalankan simulasi eksperimen menggunakan Fed Colorado.
bagi cikgu aplikasi tu amat memudahkanlah murid-murid cepat faham dan cikgu pun senang untuk menerangkan. Tapi itu kita cerita kalau kita ada kemudahan projektor dan sebagainya. Macam mana pula kalau tak ada kemudahan cikgu kan? Tak semua kelas cikgu asyik-asyik nak guna projektor, semua nak guna notebook LM, bukan, tak semua kelas. Kebanyakan kelas cikgu menggunakan bahan maujud. Cikgu suka gunakan Tarsia, Gallery Walk dan juga project based learning. PBL memang favourite cikgu lah. Jadi murid-murid cikgu biasanya kalau dalam kelas tu dia tanya, cikgu hari ni kita nak buat aktiviti apa? Dia akan tanya aktiviti dulu. Dia tak peduli nak belajar apa. Kan? Mungkin sebab aktiviti tu seronok kot. Jadi inilah sebenarnya yang kita nak. Kita nak kalau boleh murid tu tak perasan dia belajar. Itu je lah. Itu saja perkongsian cikgu tentang tools ataupun BBM, ABM yang cikgu gunakan. Okay, terima kasih cikgu atas perkongsian yang sangat menarik. Jadi sebenarnya saya pun baru tahulah tentang penggunaan AI seperti Gemini Edu dengan apa tadi, Factorado. Fate Colorado, boleh cari. Okay, itu untuk eksperimen. Sebenarnya saya pun baru tahu tentang itu. Jadi saya rasa penggunaan teknologi sangatlah relevan kepada pembelajaran pada masa hadapan. Ya, betul. Okay. Okey, cikgu saya nak tanya, bagaimana cikgu boleh sentiasa memastikan sendiri sentiasa up to date dengan perkembangan teknologi pada masa ini? Wah, terima kasih atas soalan yang sangat hebat. Dia nak tahu rahsia kita. Okey, macam mana cikgu sentiasa up to date dengan perkembangan teknologi kan? Okey, sebenarnya zaman sekarang ni teknologi bergerak sangat pantas. Kalau masa cikgu join dengan PSC tahun lepas saja, baru je AI itu diperkenalkan akhir tahun tu kan. Tapi tiba-tiba sekarang dah keluar video AI dan sebagainya. So personally apa yang cikgu buat adalah cikgu ada mengikuti dalam bahasa lain follow komuniti guru. Cikgu bentuk satu komuniti guru yang sentiasa berkongsi idea, sentiasa menengahkan pedagogi ataupun cara pembelajaran yang baru dalam bilik darjah. Cikgu adalah share follow yang dalam negara dan ada juga di luar negara, khususnya Amerika Syarikat, United Kingdom dan Australia lah. Kerana cikgu rasa proses pengajaran itu boleh menarik dan kenapa kita tak nak cari yang boleh membantu student kita, para murid kita untuk belajar dengan lebih baik dan seronok. Jadi sebab itu cikgu personally memang follow orang-orang atau guru-guru yang selalu share lah pasal teknologi yang terkini. Selain daripada tu, cikgu pun suka menghadiri webinar, bengkel untuk meningkatkan kemahiran dalam skill yang tertentu lah. Macam pada tahun ini, cikgu baru-baru ni ada cikgu pergi bukan webinar lah, workshop digital AI daripada UPSI di KL. Cikgu ada pergi kat situ. Kemudian cikgu ada join cara nak buat video AI dalam PDP pun ada join pada tahun ini. Kemudian cikgu join workshop untuk membuat cara membuat aplikasi dan baru-baru ini pada awal bulan 10, pada akhir bulan 10 hari tu cikgu ada pergi ke bengkel yang dijalankan oleh Institut Aminuddin Baki tentang cara pengurusan dan leadership lah, management and leadership program dalam persekitaran sekolah. Itulah. Jadi cikgu rasa dua tu je lah setakat ni yang cikgu amalkan untuk pastikan cikgu sentiasa lah up to date dalam dunia teknologi yang berkembang pesat sekarang. Faham sekali. Terima kasih cikgu atas perkongsian itu, iaitu mengikuti komuniti seperti yang perkongsian idea di luar negara ataupun dalam negara dan menghadiri bengkel dan webinar yang ada supaya dapat meningkatkan teknik ataupun skill dari dalam diri sendiri. Memang jelas bahawa untuk menjadi seorang guru yang efektif ini, kita perlu sentiasa belajar dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Perkongsian ini memberikan motivasi kepada kami untuk sentiasa mencari peluang untuk belajar baharu dan tidak takut mencuba teknologi dalam pengajaran.
Ya, Alhamdulillah. Seterusnya cikgu, berdasarkan pandangan dan pengalaman cikgu sendiri, apakah harapan cikgu terhadap kepribadian guru pada masa hadapan, terutamanya pada kami yang bakal-bakal guru dalam dunia teknologi pada masa kini lah. Terima kasih pada soalan yang cikgu rasa membuatkan cikgu reflect sekejap. Okey, apakah harapan cikgu kepada terhadap kepribadian guru pada masa hadapan. Sebenarnya harapan cikgu amatlah tinggi, terutamanya kepada graduan UPSI nanti. Sebab bila graduan UPSI datang ke sekolah kan kita macam, wah, sama dengan kita ni. Jadi kita pun harapan tinggilah. Cikgu berharap agar guru-guru baharu nanti memiliki inisiatif dan proaktif dalam mencari peluang, dalam memperkemaskan pedagogi ataupun pembelajaran di dalam kelas. Kerana cikgu fikir guru-guru baharu ini masih muda dan masih fresh. Jadi mereka ini senang untuk absorb pelbagai ilmu ataupun teknologi yang terkini. Jadi sayang kalau disia-siakan lah. Yang kedua, harapan cikgu adalah agar guru-guru baharu nanti mempunyai kerendahan hati ataupun keinginan untuk belajar. Walaupun kita tahu kita hebat, walaupun kita pernah menghasilkan pelbagai jenis inovasi semasa di universiti, tetapi sebenarnya pengalaman lama daripada guru senior itu amatlah berharga. Kerana mungkin kita mempunyai pengetahuan dalam bidang teknologi, dalam bidang inovasi, tetapi kita tak ada pengalaman dalam bidang pengurusan kelas, pengurusan murid dan ibu bapa. Jadi itu semua memerlukan kerendahan hati dan kesudian untuk belajar daripada guru-guru yang lebih senior lah bagi cikgu. Baiklah, terima kasih atas perkongsian cikgu. Harapan tinggi itu benar-benar memberi inspirasi kepada saya dan rakan-rakan untuk yakin dengan kepribadian guru yang berwawasan dan celik teknologi. Pendidikan negara akan terus berkembang ke arah yang lebih maju. InsyaAllah. Soalan terakhir saya berikan kepada Hazirah. Okey, cikgu. Ya. Setelah cikgu bagikan harapan, saya juga mahu cikgu nasihatlah kepada kami sebagai bakal insan guru profesional. Oh, nasihat. Okey. Nasihat kepada bakal-bakal guru. Nasihat ni sebenarnya cikgu bagi berdasarkan pengalaman cikgu sendirilah. Pengalaman cikgu sepanjang 3 tahun. Adalah yang pertamanya, kita di sekolah bergerak sebagai satu pasukan. Jadi kalaulah kita mempunyai masalah ataupun persoalan, perlulah diajukan kepada ahli pasukan yang mempunyai pengalaman dalam hal tersebut. Jika tak ada yang boleh membantu kita, pergilah rujuk kepada bidang pihak pentadbiran. Kerana mesti insya-Allah masalah kita boleh didengari dan dibantu. Jangan takut untuk merasa perlu dibimbing. Jangan takut kerana kita kan guru-guru baharu. 1 tahun yang pertama adalah tempoh untuk kita belajar. Yang kedua adalah jika nanti guru-guru yang baharu ini diberikan tugasan yang banyak yang tak dapat dah nak ditolak, atau bukanlah ditolak, tak dapat nak cakap dah walaupun kita dah bagi tahu, cikgu saya tak tahu, tapi tetap juga dia beri pada kita. Jangan risau, berlapang dada. Anggap saja ini sebagai satu cabaran, satu platform untuk kita tingkatkan lagi pengetahuan diri kita. Satu cabaran untuk kita mempunyai pengetahuan dalam pelbagai bidang. Supaya nanti kita akan menjadi sumber boleh harap di sekolah. Nanti kita pula punya turn. Apa-apa tanyalah cikgu tu. Macam tu kan. Sebab kita mempunyai banyak pengalaman. Nasihat lain bagi cikgu yang paling penting sebenarnya adalah jangan berhenti belajar. Walaupun kita dah penat ni belajar 4 tahun dekat UPSI,
Tapi takkanlah kat sekolah pun kena belajar juga, tak nak. Saya nak mengajar je. Saya tak nak belajar dah. Tak boleh. Cakap macam tu kena kikis jauh-jauh kerana kita sebagai guru, kita juga menjalankan pembelajaran sampai bila? Sepanjang hayat. Pembelajaran ini semua untuk equip diri kita sendiri, untuk kita membantu murid-murid kita. Sebab kena ingat, apa pun yang kita jalankan, teknologi apa pun yang kita buat, inovasi hebat macam mana pun, semuanya kena berpusat balik kepada klien kita, iaitu murid-murid. Itu sajalah yang cikgu boleh beri sepatah dua kata lah, nasihat tadi kan. Okey. Terima kasih cikgu atas nasihat yang sangat bermakna. Nasihat tersebut juga kalaulah saya dapat posting di sekolah, saya akan InsyaAllah. Okey, baik. Jadi kami akan jadikan kata cikgu ni sebagai panduan dalam perjalanan kami sebagai guru masa hadapan. Saya juga sebenarnya tak nak, saya akan ikut cakap cikgu lah, jangan berhenti belajar semua tu. Kita akan belajar sepanjang hayat. Amin. Ya, betul. Belajar sepanjang hayat. Betul, terima kasih Hazira, terima kasih Cikgu Nur Hidayah. Daripada soalan Hazira tadi, maksudnya kita sudah di hujung wawancara kita pada hari ini. Jadi dengan itu saya nak merakamkan ucapan terima kasih yang sangat banyak kepada Cikgu. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Sharifah Nur Hidayah atas perkongsian yang begitu bermakna. Kami amat menghargai masa dan pandangan cikgu dalam menjayakan wawancara bertemakan Minda Muda, Teknologi Cerdas Mengubah Wajah Pendidikan Masa Kini. Okey, pengerusi majlis. Boleh bagi ucapan sikit tak? Sebelum kita mengakhiri sesi lah. Saya memang nak memberikan ucapan sebenarnya. Saya memang nak cakap sikit perasaan saya sepanjang webinar. Sebenarnya cikgu yang nak memberikan sedikit ucapan. Boleh cikgu. Boleh, silakan. Maaf saya salah faham soalannya. Tak apa. Faham nervous. Okey. Sedikitlah ucapan akhir lah daripada cikgu untuk penonton-penonton yang ada pelajar-pelajar USI. Cikgu ingin mengucapkan tahniah atas pilihan kerjaya anda semua. Sebenarnya bidang perguruan ini sememangnya memerlukan hati yang besar dan bersedia untuk bekerja keras serta bersemangat untuk terus belajar. Jadi cikgu mengharapkan agar setiap cabaran yang datang nanti, pelajar-pelajar UPSI ini dapatlah jadikan ianya sebagai satu cabaran, sebagai satu wadah untuk menjadi guru yang lebih cemerlang dan lebih baik pada masa hadapan. Cikgu doakan semoga yang menyertai webinar ini semuanya berjaya dipostingkan dan berjaya menjadi guru yang cemerlang satu hari nanti, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak cikgu atas ucapan akhir tadi. Saya boleh cakap lah daripada diri saya sendiri mungkin boleh mewakili rakan-rakan yang lain. Saya sebelum ni rasa macam tak jelas, tak nampak lagi macam mana perjalanan nak jadi guru ni lah, guru muda kan. Kita pun tak pernah nak pergi sekolah lagi, tak ada experience. Tapi bila cikgu share, cikgu kongsikan semua pengalaman cikgu, macam mana proses cikgu jadi ni, saya boleh cakap saya lebih yakin, saya lebih bermotivasi, terinspirasi. Dan juga satu hari insyaAllah kalau boleh saya pun nak jadi sehebat cikgu. InsyaAllah, amin. Lebih hebat lagi. InsyaAllah. Sungguhnya juga saya nak cakap tahniah cikgu atas segala pengalaman yang cikgu dah dapat, segala pencapaian yang cikgu dah capai lah. Itu saya cakap sangat hebat lah, boleh saya cakap sangat hebat. 3 tahun tu bukan sangat banyak yang cikgu dapat perolehi. Jadi sesungguhnya cikgu juga merupakan contoh pendidik berwawasan yang berjaya menggabungkan inovasi, teknologi, kepimpinan dan semangat profesionalisme dalam bidang pendidikan ini. Jadi ucapan akhir saya daripada kursus ini, KPG 3013 ni, wawancara insan guru profesional, kami ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada cikgu. Semoga cikgu terus berjaya dan menjadi inspirasi kepada kami semua sebagai bakal guru profesional. Terima kasih sekali lagi cikgu kerana sudi bersama kami pada hari ini. Harapnya cikgu boleh lagi join USI kalau ada apa-apa program lagi.
InsyaAllah, terima kasih kerana sudi memilih cikgu untuk wawancara pada kali ini. Harap cikgu dapat berkongsilah sesuatu yang bermanfaat untuk para pelajar gunakan nanti. Dapat cikgu, Alhamdulillah. Okey cikgu, sebelum kita keluar, sebelum cikgu keluar dari meet ni, boleh ke kalau kita teruskan dengan sesi penggambaran? Penggambaran, okey? Sesi bergambar. tangkap gambar, sesi bergambar. Jadi yang pertama kita akan buat, kalau yang lain nak buka kamera pun boleh. Kalau yang lain nak buka kamera pun boleh ya. Jadi kita nak mulakan dengan profesional dulu. Kita formal. Formal. Gaya formal. Gaya formal. Boleh kan? Okey. Okey, Tapi Liu, siapa sila. kira? Boleh ajak siapa ambil? Siapa ambil? Hazirah ke Farisha? Okey, dua-dua ambil. Dulu. Boleh ke? Dapat? Boleh dapat ke? Kalau boleh kira bagus juga tu. Oh ya, nanti saya akan kira. Boleh ambil gambar. Sebab saya punya tak full layout. Okey, sebentar. Boleh? Sekejap masalah teknikal. Tak apa. Hazirah tak boleh nak ni ke? Tak boleh nak screenshot Apa tu? Sebab kalau saya screenshot tak full. Okey je, janji nampak kami. Jap. Kalau tak full, boleh screenshot layout by layout lah. Contoh macam slide 1, slide 2. Macam itulah kot. Tak apa, ni saya boleh. Oh ya, terima kasih Ada dia, Zaid. Zaid. Yeay, Zaid Fahsyir. Alhamdulillah. Thank you Zaid. Okey, nampak kami semua tak Zaid? Nampak. Okey, baik. Nampak saya cantik tak Zaid? Nampak cikgu cantik tak? Okey. Nampak. Alright. Baik, kita mulakan dengan sesi yang formal dulu. Okey. Okay. 1, 2, 3. Okey, kita teruskan dengan Usi Bitara. Gaya Usi Bitara macam ni. Oh, cikgu pun kena buat uksi bitara. Betul, cikgu Boleh, buat Usi boleh. Bitara. Cikgu zaman soaring upward je. Oh ya, buat macam mana tu? Okay. 1, 2, 3. Okey, seterusnya kita ambil gambar ni lah santai. Maksudnya informal. Upsi best dulu ke semi formal dulu? Boleh, mana-mana. Ni lah semi formal dulu. Ni last. Okay. 1, 2, 3. Okay, last. Upsi best. Lupa dah. Upsi best. Okay. 1, 2, 3. Okay, siap. terima kasih banyak cikgu sudi meluangkan Sama-sama. masa. Okay, terima kasih semua Cikgu juga keluar yang dulu, join hari ni. Baik cikgu, sebab terima cikgu dah kasih. ada kelas. Okay. Baik cikgu, Bye, Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Bye semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua datang.